dia pun solat. Allahu Akbar. Antara kunci kepada kesusahan, keresahan, perpecahan keluarga, keperitan hidup adalah kuncinya adalah solat. Jadi Juraij pun dia pun semayang. Habis semayang, dia pergi dekat bayi tadi, dia pun sapu kepala bayi tadi. Dia pegang kepala bayi tadi, dia kata, "Man abuk?" Siapa ayah kamu? Bayi itu pun bercakap, "Abi, ayah saya Fulan ra'id dha'ni." Fulan, nama sekian, pengembala kambing. Dalam riwayat Bukhari Muslim dia tak sebut Fulan, dia sebut Abi ra'id dha'ni. Ayah aku pengembala kambing. Ada dekat tu. Bila bayi itu bercakap, semua penduduk daerah tu terkejut dengan perkara luar biasa yang berlaku. Benda tu benda pelik. Bayi yang umur baru berapa hari tiba-tiba boleh bercakap. Itu adalah perkara yang pelik. Penduduk daerah itu sedar mereka melakukan kesalahan, merobohkan rumah ibadat Juraij. Izinkan kami, penduduk kampung minta, bina semula rumah ibadat kamu menggunakan emas dan perak. Juraij kata, "Jangan, tak perlu. A'idhu kama kan." Kembalikan seperti mana ia dibina dari tanah. Thumma alahu, dan tinggikan sikit binaan rumah ibadat tersebut. Doa buruk seorang ibu berjaya dihadapi oleh Juraij. Satu, dugaan. Yang kedua, serangan orang kampung berjaya dihadapi oleh Juraij dan dia menang. Yang ketiga, godaan seorang wanita cantik berjaya dihadapi oleh Juraij dan dia menang. Yang keempat, fitnah yang dilontarkan kepada diri Juraij dan dia menang. Kata para ulama, dengan apa Juraij ini menang? Ibu dia doa, Allah makbul doa ibu dia. Tapi ada benteng yang menahan Juraij. Wanita itu datang dan goda dia, ada benteng yang menahan Juraij. Orang kampung datang robohkan rumah dia, nak serang dia, ada benteng yang menahan Juraij. Dan wanita itu menaburkan fitnah keji kepada Juraij, ada benteng yang menahan. Kata para ulama, benteng itu adalah ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.